Okay, ramai tak sangka masalah vertigo, memusing, melayang, setak seimbang, berdesing dalam telinga dapat diselesaikan dengan bawang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak kongsikan satu tips ataupun petua orang Malaysia sendiri yang mana yang telah diamalkan 50-100 tahun dahulu. Ahli tajrubah, iaitu orang yang dah mengamalkan dan juga sudah terbukti bahawa benda ni dapat diselesaikan dengan bawang merah. Bawang merah ni dapat menyelesaikan masalah vertigo. Macam mana cara penggunaan bawang merah ni? Yang pertama sekali, potong bawang merah ni halus, kemudian masukkan ke dalam plastik, picit ataupun tekan, press bawang merah ni sampai keluar air dia. Lepas keluar air bawang merah ni, di hujung plastik tu buatkan sedikit lubang, okey, titikkan ke dalam telinga sebelah kanan dan titikkan ke dalam telinga sebelah kiri. Biarkan selama 10 ke 15 minit, 30 minit ataupun 1 jam. Kita tengok keberhasilan dia macam mana. Bagi siapa yang dah cuba, boleh kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.